3 petang hari Isnin, 12 hari bulan Januari. Barulah dapat relax tepi padang dekat Bukit Setongkol. Dah lama tak dapat. Best juga dia. Ada budak-budak main takraw, ada main buih. Ni baru lepas hantar passenger daripada Mandai Warisan ke sini 3.6 je. So dapat ending untuk rehat kejap. Suasana okey. Ada pokok. Rindu suasana macam ni. Kat Bentong pun tak ada macam ni. Okey lah, cuaca elok, matahari memancar terang.